sebelah ni nampak tak sakit pun. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Fauzia binti Rusyidi, umur 36 tahun. Saya mengalami thyroid 11 tahun lalu. 2 tahun selepas tu, 2 tahun selepas ni saya mengambil keputusan untuk buat pembedahan buang thyroid. Malangnya semasa buat pembedahan tu doktor terpotong urat kalsium. Lepas tu saya selalu ke hospital untuk cek darah dan jumpa doktor untuk cek dos. Kalau kalsium tinggi, ubat diturunkan. Kalau kalsium rendah, ubat dinaikkan. Semenjak tu saya sakit lutut, kebas kaki, kebas tangan dan tengkuk tak boleh angkat. Selepas Encik Alif kenalkan Miracle Drop, saya semakin sehat, ubat dikurangkan, kemudian tangan dan kaki tak kebas dah, lutut pun semakin baik. Alhamdulillah. So you amalkan testing, you amalkan Miracle Drop banyak-banyak? 1 botol 15 drop. Sampai hari ni? Ya, berapa lama dah minum? Sebulan. Sebulan. Ini kalau betul-betul konsisten. Makanan hari-hari jaga tak? Ya, jaga. Tak makan daging dah takut. Okay. So, dibayangkan dia boleh berdiri, boleh hadir seminar hari ni. Kalau sebelum ni tak boleh jalan, kan? Kalau duduk di bawah, nak cari bangku untuk berdiri. Tak boleh berdiri. Okay. Testimoni secara live. Terpotong urat kalsium. Memang satu yang tak patut berlaku lah. Tapi dia baru jumpa saya 2-3 hari kan. So kalau awal-awal lagi dah jumpa, memang saya cakap dia boleh semua. Mana boleh doktor terpotong urat kalsium? Dibayangkan. So dugaan yang beliau alami, dibayangkan Allah duga sedemikian. Kalau you hanya sakit pening kepala, baru sakit pita-pita gitu. Bukan dia lagi hebat. Sebulan amalkan Miracle Drop dan Mio. Dia nampak inilah Fauzia sekarang. Bagi tepukan kepada dia. Terima kasih Fauzia. So di atas perkongsian ni kita bagi dia hadiah percuma 1 botol Miracle Drop daripada syarikat. Okey? So gunakan sebaiknya, jangan jual. Okey, terima kasih Fauzia. Okey? So sekarang ni saya nak jemput seorang lagi yang di peringkat awal ni tak berapa yakin dengan produk kita, tapi